Apa yang saya lihat, apa yang dilakukan oleh Sanusi MB Kedah sekarang ni adalah dia meniupkan, macam Ustaz katakan tadi lah, ketakutan negeri kita orang nak ambil dah. Ketakutan yang dia bina ni adalah supaya saya kira untuk rakyat Kedah tu sentiasa bergantung dengan dia. Tidak ada pengharapan kalau kata orang lain nak ambil alih Kedah ni, maksud Kedah ni tak akan hilanglah Islam ni di Kedah ni. Sebab tu saya kata tadi, kaedah yang paling tepat adalah kaedah Qurani. Quran sebut kan, watilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari-hari dan watak-watak manusia. Kaedah-kaedah yang dilakukan oleh manusia akan berulang ni. Jadi Firaun dulu dah buat. Kita tidak kata, saya tak kata Sanusi tu Firaun dah. Saya kata kaedah yang cara berpolitik. Cara Firaun ni memang itu dah. Dia timbulkan rasa takut. Bila rasa takut, akhirnya orang akan mengharap kepada dia. Orang akan berpok kepada dia. Dalam Islam memang tidak boleh politik takut. Tak boleh. Kita tengok Nabi SAW. Nabi SAW ni, kalau kita baca dalam sejarah, waktu tu Nabi SAW baru 13 tahun menjadi Nabi. Baru 13 tahun jadi Nabi. Berapa orang, kalau kita sebut dalam konteks macam cara kaedah lah ni kan, berapa orang Islam, saya nak sebut ini, berapa orang ahli ahli kita kalau kita baca betul-betul, pada ketika itu ada sekitar 300-an 300 orang. 13 selama 13 tahun tu. 13 tahun. Ya. Kalau kita genap lah, kita kata 400 lebih kurang. Ada yang berhijrah ke Habasyah, ada yang masuk Islam yang duduk di Madinah. Ada yang masuk Islam yang berhijrah bersama-sama dengan Nabi. Maksudnya sebelum Nabi keluar, Nabi jadi orang yang paling akhir, lepas dah keluar. Itulah sekitar 300 lebih ke 400 orang. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana dikejar oleh Waraqah bin Malik, kan, bila dia pegang Nabi dia kata apa, 3 kali dia nak tangkap Nabi tu sebab dia nak dapatkan hadiah daripada penduduk Mekah tu. Akhirnya dia tak mampu untuk tangkap Nabi SAW. Akhirnya dia minta keamanan daripada Nabi. Ini yang saya nak sebut. Nabi SAW kata, demi Allah, satu hari nanti kamu akan dipakaikan dengan gelang Kisra, gelang kekuasaan Kisra. Duduk dalam keadaan yang seumpama itu. Kecil masa tu. Ya, kecil. Jumlahnya kecil, kuasanya tak ada. Masih tak tahu lagi di Madinah nanti nak sambut macam mana. Dah pergi kat Kisra lah. Tapi sampai dia bina harapan. Akhirnya Waraqah dia tak masuk Islam, patah balik ke Mekah. Sampai satu ketika zaman Saidina Umar dipakai kejap. Baru dah dia dipakaikan. Kerana Nabi Umar kata, aku akan membenarkan apa yang pernah disebut oleh Nabi SAW. Ini cara orang politician Islam, pemimpin Islam. Cara Islam sebenarnya perlu membina rasa aman, harapan. Wa amanahum min khauf. Hilangkan ketakutan, berikan harapan keamanan.